Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki tahun baru Hijrah. Tapi soalnya, apa yang kita faham tentang bulan Muharram ini? Ramai orang sambut awal Muharram hanya sebagai peralihan tahun. Tapi sebenarnya, bulan ini bukan sebarang bulan. Rasulullah menyebut dalam satu hadis, sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah puasa di bulan Allah. Bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan perkataan baginda, bulan Allah, Syahrullah. Gelaran ini tidak diberikan kepada bulan lain. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan bulan Muharram di sisi Allah. Muharram juga termasuk dalam 4 bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam lagi. Dalam bulan-bulan ini, Allah melarang peperangan dan kezaliman serta menggandakan pahala amalan baik. Apa amalan istimewa dalam bulan Muharram? Yang paling utama ialah kita dituntut melaksanakan puasa sunat, terutamanya pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Nabi bersabda, berpuasa pada hari Ashura, aku berharap ia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, disunatkan juga puasa pada 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 supaya kita menyelisihi puasa kaum Yahudi yang juga berpuasa pada hari tersebut kerana ia hari Nabi Musa alaihi salam diselamatkan daripada Firaun. Tapi sayangnya, ramai yang tahu ini bulan baru tapi tak tahu ia adalah musim pahala yang luar biasa. Kita mungkin berazam nak mula tahun baru dengan semangat baru. Tapi, adakah kita ambil peluang untuk tingkatkan ibadah di bulan yang Allah sendiri muliakan? Bulan Muharram adalah masa terbaik untuk hijrah jiwa, hijrah dari malas ke rajin, dari jauh kepada dekat dengan Allah, dari lalai kepada sedar. Selain puasa, perbanyakkanlah doa, sedekah, qiyamul lail dan zikir. Dan paling penting, tinggalkan dosa dan perkara sia-sia. Sebab dalam bulan haram, dosa lebih besar nilainya di sisi Allah. Rasulullah juga mengajar kita satu prinsip penting. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah, maka hijrahnya akan dinilai oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka inilah peluang, berhijrahlah dengan hati dan amalan. Jangan biarkan bulan Muharram berlalu tanpa kita ambil apa-apa manfaat darinya. Jadikan ia titik permulaan untuk jadi hamba Allah yang lebih baik. Semoga Allah beri kita taufik dan istiqamah dan semoga amal kita di bulan ini diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi